Okey, terima kasih kerana bersama saya dalam live stream hari ini. Jangan lupa follow, like dan share Senah Fashion. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Boleh tak? Kalau tak boleh nak order banyak macam ni. Siapa tak nak? Sen. Oh, nak beli 1,000 tadi tu. Ada lagi korang nak pakai cek zaman sekarang ni. Dah lah nak kena tulis. Lepas nak kena tunggu 2-3 hari dulu baru dia clear. Kan guna e-duit kan senang. Selamat, senang dan segera. Tapi tak apalah, dah dia nak beli sampai 1,000 best juga. Rezeki jangan tolak. Dia hantar dokumen, testimonial pun ada. Oh, biasalah orang niaga ni. Oh, betul lah ni. Dia dah banking. Aku tak pernah sangat pakai cek macam ni, tapi macam masuk dalam ni duit. Ya Allah, dah masuk duit, cepat-cepat banking. Mesej lagi. Ni. Alamak. Alah. Aku dah bagi harga breast price tadi, harga hari ni, tapi dia bayar terlebih harga normal price. Alah bebek, okeylah nak refund. Refund je dah balik, tak baik dia boleh tunggu lama. Hah? Check bounce? Check bounce ni apa? Barangku dah hantar, duit dah hilang. Macam mana ni? Kan dah kena? Walaupun seronok bisnes masuk, tetap kena sentiasa hati-hati. Pastikan kesahihan pembayaran dan cek dah clear dulu sebelum selesaikan transaksi. Tapi kalau dah terkena dan anda telah menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank anda ataupun Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC di 997.